Oh, pasal Hizbut Tahrir sikit. Boleh lah. Sikit boleh, banyak boleh. Hizbut Tahrir adalah satu hizbun siasi, satu parti politik yang dicanangkan sebagai parti politik Islam, diasaskan seorang siswazah Al-Azhar Al-Sharif yang dinamakan An-Nabhani. Nama depan tak ingat, tapi belakang tu ingat An-Nabhani. Jadi dia diasaskan oleh An-Nabhani ni orang Palestin, diasaskan dengan tujuan tahrir Al-Aqsa, membebaskan Al-Aqsa. Buat tahrir. So dinamakan sebagai tahrir. Tahrir tu bebas. Tujuannya nak membebaskan Al-Aqsa. Asalnya An-Nabhani ini adalah anak murid kepada Hasan Al-Banna, mengikut kepada Jama'atul Ikhwanil Muslimin. Kemudian dia ada perselisihan faham, maka dia keluar daripada Jama'atul Ikhwan, maka dia buat dia punya pertubuhan sendiri. Dan ia satu jemaah antarabangsa, bertebaran daripada negeri Arab sampailah ke Indonesia dan telah sampai di Malaysia. Walaupun mereka ini menamakan diri mereka sebagai parti Islam, tetapi ada beberapa kesalahan yang perlu diperbetulkan. Sebab puncanya daripada An-Nabhani itu sendiri, daripada segi akidah An-Nabhani, dia bukanlah ahli sunnah wal jamaah, dia seorang mutakallimin, ahli kalam. Dikatakan Asy'ariyah, dikatakan juga dia Maturidiyah. Di antara dalam bab sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Hizbut Tahrir ini mereka tidak percaya sifat. Bukan takwil sifat. Tidak percaya sifat. Tak percaya sifat macam mana? An-Nabhani sebut dalam kitab dia, dia kata tidak ada lafaz sifat, yang ada asma, nama-nama sahaja. Dia kata Allah Ar-Rahman, namanya Ar-Rahman. Sifat rahmah dia tawakuf, dia tak mau cakap. Ini adalah mazhab Jahmiyah. Mazhab Jahmiyah. Hanya menetapkan nama tapi tidak menetapkan sifat. Dan cenderung kepada Mu'tazilah. Dan Hizbut Tahrir juga dalam bidang dakwahnya tidak menumpukan kepada akidah. Tidak menumpukan pada akidah. Akidah yang asas tidak ditumpukan. Sebab itu kalau kita tanya mereka tidak bersoal jawab dalam masalah akidah. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah tidak ditekankan. Yang hanya ditekankan ialah syu'unid daulah, mendirikan kerajaan Islam, mendirikan khilafah, menyatukan umat Islam di bawah satu orang pemerintah. Selagi tidak sampai khilafah ini, apa-apa pun tak ada nak buat. Amar ma'ruf nahi munkar pun susah nak buat. Dia kata susah. Tapi kita lain. Ahli sunnah wal jamaah menetapkan matlamat dakwah tauhid. Awal dakwah tauhid. Khilafah itu nanti hadiah daripada Allah Ta'ala. Kalau kita betul tegakkan tauhid di atas muka bumi ni, lama-lama itu jadilah khilafah. Tak payah susah-susah, tak payah nak angkat senjata. Dengan dakwah cara aman ini cukup, dan juga jihad yang syar'i. Hizbut Tahrir juga ada manhaj yang pelik dalam mikiran dalam fatwa-fatwa dia. Dia tidak sama selain daripada perlimbangan akidah dalam masalah fiqh. Masalahnya mereka membenarkan salam di antara perempuan dan lelaki ajnabiyah. Tengok tak boleh, salam tak apa. Itu pun pelik tak? Macam mana? Dan di antaranya mereka ni banyaklah fatwa-fatwa yang berat. Saham tu haram semua mereka. Saham tak boleh. Kalau Hizbut Tahrir tak main saham. Saham syarikat dia tak kira lah syarikat tu halal tak halal. Dia kata nama saham dia kata haram. Kita ada tafsil lah dalam bab tu. Tak semua saham haram. Baik. Jadi ini lamhah qasirah an Hizbut Tahrir, bukan Hizbut Tahrir. Macam mana manhaj mereka dalam berdakwah. Hizbut Tahrir ini mereka mengutamakan mendapatkan kerajaan, tetapi mereka menolak demokrasi. Samalah ahli sunnah pun tidak terima demokrasi. Tapi mereka ni menolak langsung demokrasi, dan mereka membawa satu lagi manhaj yang baru, itulah manhaj revolusi. Ni pun tak kena. Tolak semua. Revolusi dia menggunakan untuk mendapatkan kerajaan secara kekerasan.
Ini tak baguslah. Kita tengok mereka ni pun tak segi apa, tidak menjagalah segi akidah, segi akhlak pengikut-pengikutnya. Dia ada pengalaman lah Ana dengan Hizbut Tahrir ni, di Perlis ni dia pun rajin. Dia bagi risalah. Hari Jumaat hantar risalah, tak risalah. Last risalah dia pun ialah berkenaan dengan kes Fatimah Tan. Dia pun tuduh, dia pun kata ada satu mufti yang pahaman sekular di Malaysia telah menyokong usaha mahkamah. Masa tu lah. Jadi Ana telah buat ceramah khas di masjid-masjid menerangkan masalah macam mana kita kata Fatimah Tan ni bukan Islam. Sebab dia masuk Islam tidak cukup syarat. Syarat syahadah mestilah ada ilmu, ikhlas. Syarat syahadah ada 7 syarat. Bukan main mengucap, tak tahu apa makna, apa tak faham Islam. Tak. Bukan lagu tu. Memang dia mengucap, lepas dia mengucap tengok pula kalau lepas dia mengucap tu dah pergi sembah tokong lagi, tak ada Islam pula. Saya Islam, saya baru tadi mengucap tapi duk sembah tokong. Tak ada. Dia kena faham juga kes-kes yang macam tu. Sebab mereka tidak mengutamakan tauhid, mereka abaikan tauhid, maka mereka tak faham masalah tauhid yang begitu mudah dan begitu simple. Jadi ini kena bagi perhatian betul-betul. Dakwah mestilah pentingkan tauhid. Jadi kesalahan dia yang paling besar Hizbut Tahrir ni tak pentingkan tauhid. Yang penting adalah politik, siasat, ekonomi. Ekonomi, iktisad Islami dan sebagainya. Tak betul lah. Ekonomi mesti datang daripada akidah. Kalau akidah tak betul, macam mana nak betul ekonomi? Baik, ini sebahagian ringkas daripada Hizbut Tahrir. Soalan ni.